Hai sahabat-sahabat, hari ini saya nak kongsi info berkaitan praktis yang tak bagus untuk pokok sawit optimum. Jadi tadi seperti gambar cover image yang saya kongsi itu kan, ini bukan satu praktis yang bagus, tapi kadang-kadang kita kena praktikal. Kalau katakan pokok itu dekat jalan utama, disebabkan ia menghalang lalu lintas, jadi kita kena potong pelepah untuk jadi dia tak menghalang operasi ladang ataupun kebun. Kalau boleh kita kena simpan pelepah. Macam contoh ini, simpan pelepah kerana pelepah ini dia akan membina menjalankan proses fotosintesis. Lepas itu kan makanan tu dia akan bekalkan kepada buah ini untuk kekal besar dan subur. Jadi kalau boleh kita memang showkan untuk kekal pelepah di bawah tandan itu. Jadi sama ada satu ke dua ini helai pelepah tu bergantung kepada saiz umur pokok dan juga praktis-praktis itu kita akan kongsi dalam video yang seterusnya. Jadi mari kita lihat. Jadi ini pun kalau boleh kita pun memang showkan nak simpan pelepah lagi lah. Tapi tak apa. Kadang-kadang kita pun kena praktikal juga. Dan seterusnya kita lihat. Yang ini bagus. Kita ada simpan pelepah lagi. Jadi kita boleh tengok dengan input yang optimum dan juga pengelusan kebun yang bagus. Contoh kata jangan semak, jangan banyak lumpur-lumpur kawalan seka tu keliling untuk operasi pembajaan lagi efektif. Jadi semua ini adalah faktor-faktor penting untuk kekalkan hasil optimum.